bertungkus lumus dalam menyusun dan membungkus makanan untuk disalurkan kepada masyarakat Palestin yang berada di Gaza. Bantuan ini akan disalurkan melalui jalan darat. Apa yang anda lihat di sini bukanlah daripada hasil satu sumbangan yang besar. Akan tetapi RM10, RM20 dan RM50 yang anda salurkan dengan begitu ikhlas. Kita boleh lihat bahawa di sini ada beberapa buah truk yang akan konvoi hari ini ke Gaza. Genjatan senjata daripada mulut mereka yang sentiasa berdusta. Tapi bila kita nampak truk humanitarian Gaza itu bergerak maju untuk memberikan bantuan, sedikit sebanyak memberi harapan kepada kami yang sedang menonton dari seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat Ramadan di Gaza ini pastinya dihujani ujian demi ujian dan pastinya sekatan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang sangat-sangat memerlukan. Itulah fokus utama untuk kumpulan MyCare yang telah lama berjuang demi insan-insan yang tertindas di kawasan Gaza ini. Baiklah, kita bersama dengan Dr. Fauzia Muhammad Hassan, iaitu Ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia atau MyCare. Pertama sekali, terima kasih. Thank you so much dari rakyat Malaysia, dari seluruh dunia for the good work that you do. Terima kasih banyak. Ya. Jadi sekarang ini, biasalah kalau kita dengar di Ramadan Gaza, Alhamdulillah dia bukan musim sejuk, tapi still saya pasti apakah perkembangan terkini di Gaza dan sejauh mana bantuan MyCare yang dapat disampaikan setakat ini, Puan? Okay, Alhamdulillah, kita tahu bahawa genjatan senjata telah dikatalah dilakukan. Tapi kita tahu memang sebagaimana Nas kata tadi, tipulah. Atas kertasnya nampaknya semua cantik, tapi on the groundnya kita tahu bahawa sempadan Gaza tu masih belum dibuka. In fact, dia orang kata bukan sempadan Rafah. Ia sebelah military checkpoint. Sebab kita tahu apa, ramai dalam 20,000 pesakit-pesakit yang patut dikeluarkan untuk mendapat rawatan, ditahan. Susah untuk mereka mendapatkan kelulusan papers work and so on and so forth. Sampai baru-baru ni seorang budak yang kanser yang sangat-sangat memerlukan rawatan telah pun meninggal dunia menunggu kelulusan Israel ni lah. Ya. Jadi sebenarnya banyak janjilah dan ratus truk sepatut hari, setiap hari patut datang dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya yang masuknya adalah dalam 200 truk. Dan ini yang kebanyakannya masuk hanya daripada selatan Gaza. Sebab hanya satu je dia punya sempadan yang dibuka, iaitu Karam Shalom. Dan kebanyakan truk yang masuk ni pun kebanyakannya traders. Yang NGO punya sikit, tapi alhamdulillah truk MyCare masuk. Alhamdulillah. Dan juga kita tahu bahawa checkpoint di Rafah ni, kita dengar cerita-cerita daripada orang yang daripada tersekat nak masuk ke Gaza ni, merekanya bukan dibagi masuk dia interrogate dulu sebelum masuk tu. Digasak dulu. Digasak dulu, dia ambil hadiah-hadiah yang dia orang bawa, dia orang beli. Dia interrogate, dia ikat, dia seksa dan sebagainya. Jadi macam saya teringatlah masa kami dulu di atas kapal tu pun kami diikat, ditutup mata, diinterrogate. Sumut Flotilla ya. Freedom Flotilla Coalition dia. So kita punya sikitlah, tapi orang Gaza ni melalui dengan keadaan yang sangat teruk. Jadi keadaan tidak berubah dan kita tahu bahawa mereka sekarang tengah nak cekik orang-orang Palestin ni. Katanya ada garisan kuning. Garisan kuning ni teram tulis, lukis ke atas map, tapi sebenarnya di Gaza dia ada batu-batu kuning yang boleh ditolak masuk, makin masuk. Jadi kadang-kadang budak-budak berlari terkeluar sikit daripada garisan kuning yang telah dianjak masuk ke dalam, dah dikena tembak. Tapi padahal tanah yang kat situnya semuanya fertile land. Jadi itu antara kesukarannya. Tapi saya difahamkan nak dapat bekalan pun susah. Saya difahamkan telur sepapan pun boleh mencecah RM80 sepapan sebegitu rupa ya. Ya, saya baru dapat message daripada kawan saya di Gaza. Dia kata
Mula-mula telur tu banyak masuk. Tapi apabila dah ramai orang makan telur, ada yang orang tak suka telur pun kena terpaksa makan telur sebab tak ada benda yang lain. Jadi dia naikkan pula harga untuk menyusahkan. Baiklah, Jadi, pada anda yang sedang menonton, apa kata kita lihat bingkisan kita seketika ini untuk terus memahami situasi yang sedang berlaku di Gaza dan apa yang pembaruan yang ingin dibawa oleh MyCare. Kita saksikan sekarang. Jadi anda semua tertanya, apa yang ada di dalam bantuan makanan tersebut? Apa dia item yang kami berikan? Jadi di sini saya memberikan gambaran secara jelas ataupun lebih dekat. Di sini kita memberikan 2 botol minyak, 4 pek beras, 3 makaroni, kemudian susu, garam, gula, keju, teh, tomato paste, tahina, sardin dan bijirin. Alhamdulillah, usaha daripada MyCare memberikan kami semangat untuk terus membantu juga. Jadi apa yang kita nampak di sana, air dan makanan, perubatan, mini shelter dan sebagainya, air, bekalan air yang bersih. Jadi harapan doktor untuk penonton-penonton di luar sana, apa yang harus diperlukan, apa yang boleh disumbangkan, silakan kita beri ruang kepada doktor. Okey, kita di bulan Ramadan ni memang kalau bolehlah kita meraih sebanyak kebaikan dan menggunakan apa yang kita ada, share kegembiraan kita apabila kita berbuka puasa tu ada makanan, ada kuih di atas table. Kita harap benda ini juga berada yang sama di Gaza. Jadi bolehlah dengan doa, dengan bantuan kemanusiaan, bantuan wang dan sebagainya untuk kita salurkan. Boleh salurkan kepada MyCare dan juga kita akan insya-Allah salurkan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Alhamdulillah. Jadi QR yang tertera di kaca TV anda kita boleh gunakan untuk kita salurkan bantuan secara kewangan ya. Kalau tak boleh tenaga, kalau kita tak boleh bawa diri ke sana untuk berjuang, sekurang-kurang inilah fisabilillah kita. Dr. Fauziah Muhammad Hassan, terima kasih di atas perjuangan anda, fisabilillah anda untuk rakyat Palestin. Jadi kita tutup tirai di sini dan jangan lupa inilah dia QR code yang harus anda scan untuk memberikan sumbangan. Sementara itu, kita akan terus ke Sofia Nur Solehatun.